Allah mengatakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Jika kalian meminta kepada mereka, siapa mereka di sini? Termasuklah orang yang dah mati. Mereka tidak mendengar permohonan kalian, dan jika mereka mendengar sekalipun, mereka tidak dapat memberikan apa yang kalian mohonkan itu. Lihat tuan-tuan, pertamanya Allah nafikan bahawa apa yang diseru itu mendengar. Bahkan dia tak mendengar. Dan kalau didengar sekalipun, Allah kata dia tidak dapat beri apa yang kalian minta. Dengar satu perkara, tapi nak bantu satu perkara yang lain. Betul atau tidak tuan-tuan? Bukan semua orang yang dengar dia boleh bantu. Kalau dalam kalangan orang yang hidup, jelas benda tu. Orang minta tolong, dia dengar orang tu yang minta tolong, tapi tak semestinya dia boleh bantu. Itu yang Allah katakan di sini. Kemudian dalam ayat yang kita baca tadi, Allah kata, dan pada hari akhirat mereka akan berlepas diri daripada perbuatan syirik kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Lihat tuan-tuan, bagaimana Allah menamakan, Allah mengistilahkan perbuatan menyeru di alam ghaib sesuatu selain daripada Allah, termasuklah memanggil orang yang dah mati, termasuklah pergi ke kubur, menyeru nama orang yang dah mati itu, minta tolong dia dan sebagainya. Allah menamakan perbuatan ini sebagai syirik. Alasan apa yang kita nak bagi lagi? Bagaimana mungkin kita boleh berdalih lagi nak bagi alasan ini, nak bagi alasan itu, ketika mana Allah sudah sedia mengistilahkan perbuatan meminta tolong, meminta bantuan di alam ghaib daripada selain Allah sebagai perbuatan syirik.